buat belah timur, sebagian Tuhan buat belah utara, cepat sudah. Logik akal kan. Misalnya. Jadi cara memikirnya, kalau Allah Ta'ala ni tidak satu, tidak esa pada zat, tidak esa pada sifat, tidak esa pada perbuatan, nescaya tiada didapat segala makhluk ini. Jawapannya makhluk tak ada. Kenapa begitu? Kenapa makhluk tak ada? Kerana berbilang-bilang Tuhan itu, kalaulah Tuhan ni 2, 3, 4 contoh, melazimkan lemahnya Tuhan. Lemah. Pasal apa lemah? Kalau katalah Tuhan ni 2. Tuhan A nak buat. Tuhan B tak setuju. Maka bila satu nak buat, satu tak nak buat, kelahi. A nak buat, B sekat. B sekat, A nak buat. Jadi menunjukkan lemah. Jawapannya tak boleh buat. A nak buat, B halang. A nak buat, B halang. Tak boleh buat. Tiba-tiba boleh buat. Tiba-tiba boleh buat. Logiknya tak boleh buat lah. Pasal ada A nak buat, B tak nak, B sekat. A kata aku nak buat langit. B kata jangan, aku tak izin. Macam mana A nak buat? Jawapannya tak boleh buat. Muka asal langit bumi ni tak ada. Asalnya langit bumi ni tak ada. Maka nak buat beri ada. Tuhan A kata nak buat. Tuhan B kata aku tak benar. Maka boleh buat ke tak? Tak boleh buat. Dia merasa langit tak ada. Nak buat macam mana? B tak benar. Jawapannya tak boleh buat. Itu kata lemah tu. Dan melazimkan lemahnya Tuhan. A nak buat langit. Pasal langit tak ada. B kata jangan buat. Contoh. Maka A tak mampu nak buat. Pasal B halah. Muka langit bumi ni tak ada lagi. Dan lemahnya Tuhan. Orang misal kata, kalau gitu Tuhan lemah lah nak buat makhluk. Dah pasal B halang. Lemah Tuhan itu mustahil. Lemah Tuhan nak buat makhluk ni mustahil. Akal kita tidak boleh terima sekali-kali. Kenapa tak boleh terima? Kerana telah didapatkan segala makhluk ini atas rupa yang amat indah. Kita boleh tengok dengan mata kepala. Langit ada, bumi ada, laut ada, pokok ada. Semua ada. Yang ada pula tu cantik-cantik belaka Tuhan buat. Langit cantik, bumi cantik, lautan cantik. Semua indah. Jadi ini dalil kata, ada Tuhan yang buat. Kalau Tuhan tak buat, macam mana nak ada? Maka tiba-tiba ada sungguh. Kita boleh saksi dengan mata kepala kita. Dan perbuatan yang amat teguh. Allah. Tuhan jadikan langit begitu teguh. Semenjak dia jadi jutaan tahun dulu. Tak pernah langit ni utuh. Kalau kita bina bangunan berapa kali utuh dah. Bina jambatan berapa kali utuh dah. Maka langit tak pernah utuh. Tak ada tongkat, tak ada tiang. Ini yang kata indah ni. Indah ni. Kita nak buat rumah boleh ke kalau tak ada tiang? Tak boleh. Tak boleh. Kena ada tiang. Jadi langit tak ada tiang. Inilah indahnya ciptaan Allah. Allah jadi langit tanpa tiang yang menungkak. Tak pernah jatuh. Itu yang amat teguh. Maka bila kita lihat langit ada, bumi ada, manusia ada, semua makhluk ada. Semua terjadi ni cantik-cantik, teguh-teguh, kuat-kuat belaka. Jawapannya apa? Maka sabitlah. Apa maksud sabit? Tetaplah di dalam hati. Tetaplah dalam hati kita. Yakin dalam hati kita. Keesaannya
mana satunya Allah. Itulah. Nah. Beres. Itu cara kita mikir. Dan kalau Allah Ta'ala ni dua, Allah Ta'ala tak mampu nak buat langit bumi. Sebab bila dua, tidak mungkin ada kala setuju, ada kala tak setuju. Itu cara mikir. Hak semestinya Tuhan ni tidak dua. Muka Tuhan ayat dah dalam Quran. Kul huwallahu ahad. Muhammad, beritahulah kepada kaum Quraisy, Allah ahad. Allah satu. Cuma yang kita buat misal 2, 3 tu, cara berfikir. Nak suruh nampak. Suruh nampak. Kata kalau 2, beginilah jadi. Jadi kalau begini jadi, makhluk tak selesai. Tiba-tiba makhluk besar, dalil kata Tuhan yang buat ni, satu. Sama masalah. Sabitlah. Mana tetap dalam hati kita, keesaannya, mana esanya Allah. Kita yakin Allah Ta'ala ni satu. Sesar satu. Dan sifat ya ke-6. Dan 5 sifat ini. Dan 5 sifat ini. Mana 5 sifat? Kidang baqa mukhalafatuhu lil hawadis. Tu. Qiyamuhu binafsih wahdaniyah alimu. Kidang baqa mukhalafatu lil hawadis qiyamu binafsih wahdaniyah. 5 sifat ini dinamakan dia kan 5 sifat ni. Sifat kidam baqa mukhalafatu lil hawadis qiyamu binafsih wahdaniyah ni sifat salbiyah. Nama dia sifat salbiyah. Dia panggil sifat salbiyah. Dan arti salbi. Arti salbi. Apa maksud salbi? Salbiyah. Ada orang nama salbiyah. Nama orang ni salbiyah. Dan arti salbi. Salbung. Salbung. Arti salbi ataupun salbung itu. Maksudnya. Salbi itu bahasa Arab. Bahasa Melayu. Menanggalkan, membuang. Kenapa dikata menanggalkan? Karena sifat yang 5 ini menanggalkan segala sifat ini. Menanggal segala sifat ini, sifat salbiah. Kidan baqa mukhalafatu lil awadis qiyamu binafsi wadaniyah. 5 sifat ni menanggal, menghilang akan segala kekurangan daripada Allah. Apa saja bentuk kekurangan mustahil atas Allah. Kenapa? 5 sifat ni lah yang menafikan kekurangan. Ini dia. Jadi maksudnya apa? Maksudnya gini. Secara mudah kita faham. Sifat salbiyah iaitu sifat yang maknanya menafikan perkara-perkara yang tidak layak bagi Allah Ta'ala. Apa benda yang tidak layak dinafi dengan 5 sifat ni. Kalau orang kata Tuhan ni 2, tak layak. Kalau kata Tuhan ni ada orang buat dia, tak layak. Jadi kita nak menafikan perkara yang tidak layak. Maka dinamakan sifat salbi. Salbi ni mana? Menafi ataupun menanggal, nak menghilangkan perkara yang tak layak. Kalau orang kata Allah ni serupa dengan makhluk, tak layak. Kalau orang kata Allah Ta'ala ni baru, tak layak. Kalau orang kata Allah Ta'ala ni binasa, tak layak. Jadi menafikan perkara yang tidak layak. Gapo saja. Walaupun berjutaan perkara sekalipun yang tak layak, dinafi oleh 5 sifat.
Dinamakan sifat salbiah tu kenapa? Kenapa dinamakan 5 sifat ni? Kidan, bakok, mukhalafatul awadis, qiyamu binafsih wadaniyah. Dinamakan sifat salbiah kerana fungsinya. Fungsi dia apa dia? Fungsi sifat yang 5 ini, fungsinya ialah menapi perkara yang tidak layak bagi Allah. Itu benar. Fungsi dia. Nah, fungsi sifat ni apa peranan dia? Menapi fungsi sifat yang 5 ni, sifat salbiah ni, menapikan perkara yang tidak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia panggil sifat. Dan itu dinamakan sifat salbiah. Ketujuh kudrat. Artinya kudrat kuasa. Kuasa. Yaitu kuasa. Ni sifat kudrat ni. Sifat yang sedia kala lagi. Allah Maha Kuasa sedia kala. Bukan baru. Sedia kala lagi. Allah tu Maha Kuasa. Sifat yang sedia yang ada pada zat Allah. Yang dapat mengada dengan dia. Dengan kudratnya. Yang dapat mengada dengan dia. Dengan kudrat. Akan tiap-tiap mungkin. Apa benda mungkin? Makhluk. Tiap-tiap mungkin. Mengada tiap-tiap mungkin. Dan meniadakan dia ke tiap-tiap mungkin. Makhluk ni asalnya tak ada. Lalu Allah Ta'ala cipta dengan sifat kudrat dia. Dan makhluk yang sudah ada, Allah Ta'ala boleh mentiadakan dia dengan sifat kudrat dia. Makhluk tak ada, Tuhan boleh beri ada. Yang sudah ada, Tuhan boleh beri tiada. Ini, fungsi kudrat. Jadi, Allah Ta'ala mengada yang tiada, Tuhan beri ada. Yang ada, Tuhan beri tak ada. Atas muafakat. Atas muafakat kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala buat atas muafakat. Muafakat kehendak dia. Muafakat kehendak iradat dia. Jadi maksudnya apa? Jadi maksudnya wajib kita i'tikad. Muslimin muslimat. Wajib i'tikad dalam hati. Percaya bahawa Allah Maha Kuasa di atas tiap-tiap suatu. Walaupun mustahil pada adat. Mustahil pada adat. Mana contoh barang mustahil pada adat? Wanita yang berusia 100 tahun. Mustahil pada adat boleh melahirkan anak. Tapi Allah Maha Kuasa untuk menjadikan dia. Nampak tak? Jangan sekali kita suka. Tuhan mana kuasa tua dah perempuan tu. Tidak mustahil. Allah Maha Kuasa. Ini wajib kita i'tikad. Jadi wajib kita i'tikad dalam hati sanubari masing-masing. Allah Maha Kuasa di atas tiap-tiap suatu walaupun mustahil pada adat. Jadi seorang wanita berusia 100 tahun mustahil boleh mengandung, boleh beranak. Pada adat. Tapi Allah Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Orang tua melahirkan anak. Allah Maha Kuasa memasukkan dunia di dalam lubang jarum.
Sebagaimana kisah Iblis, dia datang jumpa Nabi Idris. Idris ni kerjaya dia tukang jahit. Jahit zaman dulu tak pakai mesin, pakai jarum, cucuk tarik, cucuk tarik, cucuk tarik. Nah. Maka lubang jarum ni sempit. Maka datang Iblis membawa kulit telur. Iblis datang membawa kulit telur. Dia kata, "Hei Idris." Dia tak panggil Rasulullah, dia panggil diri yang muka Iblis. Dia tak ada adab. Kan? Kalau kita kena kata ya Rasulullah, dia diri. Ya. Dia kata, "Hei Idris." Dia kata, Allah kuasa ke tidak memasukkan dunia dalam kulit telur? Telur ayah. Besar mana telur ayah? Nah. Dunia ni besar. Kulit telur ni kecil. Kuasa ke tak? Dia nak uji Nabi Idris. Khianat punya Iblis ni. Allah kuasa ke tidak memasukkan dunia dalam kulit telur ni duduk tangan aku ni. Tangan aku. Kalinya tanya kita nak jawab apa mana? Dan boleh jadi kita jawab, mana boleh dunia besar kulit telur kecil. Dan hati hak Iblis nak ni. Mana kita meremeh-temehkan kuasa Allah. Maka Nabi Idris jawab macam mana? Nabi Idris jawab, Allah kuasa memasukkan dunia dalam lubang jarum ada tanganku. Kenapa? Lubang jarum lebih sempit daripada kulit telur. Allah Ta'ala Maha Kuasa memasukkan dunia dalam lubang jarum. Lalu Nabi Idris pun ambil jarum tikai mata. Buta mata Iblis sebelah. Dia jak tikai. Lari cari beri. Buta mata sebelah. Nyatikan ke Nabi Idris. Jadi pengajaran pada kitanya wajib kita etika. Allah Ta'ala kuasa di atas tiap-tiap suatu walaupun mustahil pada adat. Pada adat mustahil dunia yang begitu besar boleh masuk dalam sebiji telur. Nah, mustahil. Tapi Allah Ta'ala Maha Kuasa walaupun benda tu mustahil pada adat. Kita kena duduk situ kan. Jadi dengan kudrat Allah Ta'ala mengadakan asalnya makhluk ni tak ada. Tiba-tiba ada. Allah Ta'ala mengadakan. Yang ada Allah Ta'ala boleh mentiadakan pula. Dapat mengada dan menyada. Maka mustahil lawannya. Mustahil lawannya lawan kuasa. Lawan kuasa. Iaitu lawan lemah. Akal jangan percaya 100%. Tak boleh percaya kalau kata Tuhan ni lemah. Mustahil. Dan dalil kudrat Allah Ta'ala. Baik. Kalau kita tanya mana dalil? Mana dalil kata Allah Ta'ala ni Maha Kuasa? Maka cara kita jawab menggunakan akal. Dalil kudrat Allah. Bahawasanya jikalau maksudnya ditakdirkan. Wak misal kata. Benda tidak. Tapi wak misal kata. Jikalau. Maknanya ditakdirkan. Ditakdirkan tiada ia Allah mempunyai kuasa. Kita buat takdir kata Allah ni tak ada kuasa. Hanya lemah. Dia tak ada kuasa kan lemah lah. Tuhan tak ada kuasa. Hanya Tuhan lemah. Awak misal takdir. Dah takdir. Nasaya. Jawab. Kalaulah kita fikir dengan akal Allah tidak wujud. Ataupun Allah wujud tapi Allah tidak kuasa. Kalau Allah tidak kuasa.
Nescaya tiada didapatkan suatu daripada makhluk ini. Tak ada lah makhluk dengan kita pun tak ada. Dah Tuhan lemah. Macam mana nak buat makhluk Tuhan lemah? Dan ketiadaan didapatkan suatu pada makhluk. Awak misal kata. Tuhan lemah. Kalau Tuhan lemah jawapannya, tak ada lah makhluk ni. Baik. Dan kalau kata makhluk tak ada, tiada dapat suatu. Mana makhluk tidak ada daripada makhluk? Batilum. Batil. Apa dia batil? Bohong. Batilum, bohong. Orang kata, Tuhan tak ada kuasa. Kalau tak ada kuasa, tak boleh buat makhluk. Makhluk tak ada. Mana ada makhluk? Makhluk tak ada. Kalau kata makhluk tak ada, bohong. Batilum, bohong. 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 Pasal apa mah? Bohong. Dengan musyahadah. Musyahadah. Kerana menyalahi apa yang dipandang dengan mata. Musyahadah ni dipandang dengan mata yang ada di kepala. Orang panggil mata kepala. Mata duduk di kepala. Kerana musyahadah. Kita sudah melihat dengan biji mata yang ada di kepala. Langit bumi ada dah. Baik. Bila langit bumi ni ada. Kalau ada orang kata langit bumi tak ada. Batilun, bohong. Pasal kita sudah lihat dengan musyahadah. Kenapa kita berani kata bohong? Kerana menyalahi apa yang kita lihat dengan mata kepala. Kita lihat dengan mata kepala terang tantang langit bumi ni ada. Tiba-tiba kamu kata langit bumi tak ada. Batilun, bohong. Bohong. Baik. Jadi bila langit bumi ni ada, kita saksi dengan biji mata, maka sabitlah. Sabit di mana? Sabit di dalam hati sanubari. Kenapa? Maka sabitlah, tetaplah dalam hati sanubariku. Apa yang tetap? Kuasa. Kuasanya, ya Allah. Walaupun kita tidak bisa melihat kudrat Allah. Kita tidak bisa melihat Allah. Tapi dalam hatiku sabit. Tetap dalam hatiku Allah Ta'ala kuasa. Itu cara. Baik. Jadi kita etika Allah Ta'ala ni maha kuasa. Jadi bila kita etika Allah Ta'ala maha kuasa, maka kita yakinlah segala-gala. Dan kudrat ni Allah Ta'ala taksis. Allah Ta'ala tentu sedia kala lagi dah. Dia nak buat sesuatu. Kalau Allah Ta'ala taksis, Allah Ta'ala tentu. Aku nak buat buah kelapa ni bulat. Contoh. Dan maka siapa masa dia buat bulat sungguh. Allah Ta'ala taksis sedia kala. Allah Ta'ala tentu aku nak buat buah durian ni berduri. Siapa masa tu buat berduri sungguh buah durian. Jadi apa maksud? Allah Ta'ala buat dengan kuasanya mengikut apa yang dia kandung. Dia waktu mengikut apa yang dia kandung. Ada pun kita. Bolehkah kita nak mengaku kita buat? Boleh. Tapi hakikatnya bukan kita. Hakikatnya bukan kita. Kalaulah benda kita buat tu kita buat sendiri tanpa kuasa Allah. Sudah pasti kita buat sesuatu akan berjaya sebagaimana kita nak. Tapi kenapa tak berjaya? Kita tanam pokok nak suruh buah. Siapa masa pokok tak buah. Ini bukti perbuatan kita ni zahir saja. Hakikatnya perbuatan Allah. Kalau Allah Ta'ala tak nak, tak akan berbuah. Itu jelas. Kita niat. Katalah kita ambil kapok. Nak belah kayu. Kita niat 1000 kali niat dalam hati.
Aku nak belah kayu ni biar betul-betul mata kapok kena di tengah-tengah kayu. Biar bagi dua sama banyak. Maka bila kita tetok dengan kapok, tiba-tiba kapok kena di tepi kayu. Itu menunjuk, walaupun kita nak kena sama tengah, hakikatnya kerjaan kita ni Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa, dia nak suruh kena tepi walaupun kita nak kena tengah. Apa tu? Nah, setiap wanita yang melahirkan anak, semua nak anak yang sihat, sempurna, comel, loteng dan sebagainya. Tak ada nak anak yang cacat. Tapi Allah berkata lain. Bila lahir sebagai seorang yang cacat. Ini menunjuk zahir saja usaha kita, hakikatnya semua daripada Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala nak cacat, cacatlah. Nah, walaupun kita berdoa 1000 kali nak sihat walafiat. Jadi hakikatnya, nah, bila kita buat sesuatu tidak berjaya, tak jaya supaya kita nak. Ini dalil kepada kita bahawasanya, nah, perbuatan kita hakikatnya bukan hak kita. Bukan kita. Kita mengaku saja, hak tu aku buat, hak ni aku buat, benda tu aku buat. Hakikatnya, nah, Allah Ta'ala segala-galanya. Hakikatnya, nah, Allah Ta'ala. Mana dalil? Allah Ta'ala nas dalam Quran. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malu. Tu, apa ilah? Wallahu khalaqakum. Allah menjadikan kamu wa ma ta'malun. Apa yang kamu buat pun tu yang jadi lagi. Jadi, apa sebab kita nak berasa ego, nak berasa kita hebat? Kita tu yang buat dah. Gerak-geri kita pun Tuhan buat. Ini kata Tuhan ni Maha Kuasa. Nah, tengok orang kena seteruk. Dia nak kau kena seteruk. Tak ada. Allah Ta'ala buat dia dan Allah Ta'ala buat seteruk. Orang kena seteruk nak kau? Tak ada nak seteruk. Tak ada orang lahir ke dunia ni, ya Allah, mintalah biar aku kena seteruk. Puas dah hidup tak seteruk. Tak ada. Kalau seteruk pun kalau boleh nak bangun sepak bola lagi. Tapi kenapa tak boleh? Kerana kita berkata lain, Allah berkata lain. Allah Ta'ala Maha Kuasa. Duduk situ selesai masalah. Tu cara. Maka sebab itulah. Dan dalam pengajian kita, dalam bab usuluddin ni, kita wajib kena etika, hanya usaha saja kita. Tapi, nah, Allah Ta'ala yang menentukan. Usaha je. Usaha tu memang Allah Ta'ala suruh. Nak kenyang, kena usaha makan. Nak ilai daga, kena usaha minum. Nak berjaya, nak pandai, kena usaha belajar. Nah, nak pergi, kena usaha berjalan. Tapi, dengan kudrat Allah. Nah, segala-galanya. Maka sebab itulah dalam dunia ni masa dulu ada satu puak dia panggil puak tabi'in. Dia nama grup dia ni nama kumpulan tabi'in. Maka puak ni sesat. Kita tak boleh ikut. Kumpulan puak tabi'in satu grup dia nama puak dia ni tabi'in. Bapa nama tabi'in? Dia beretika bahawa perbuatan hamba yang memberi bekas sendiri bukan dengan kudrat Allah. Ini sesat dia. Misal lagi ni, kita makan nasi kenyang, maka dia beri kenyangnya kita bukan Allah. Ini sesat. Ajaran sesat. Kan? Kita minum air, ilai daga. Dia beri ilai daga ni air bukan Allah. Ini puak tabi'in. Tabi'at air, menghilang daga. Tabi'at nasi, beri kenyang. Tabi'at potong, tabi'at pisau, melukai. Apa? Tabi'at api, menghangus. Jadi puak tabi'in dia berentekak, api yang beri hangus, bukan Allah. Jadi puak ni hukumnya kufur.
ulama kata kafir wal iazubillah. Pasal dia beretika kita sendiri dah. Nasi yang beri kenyang, air yang beri dagu, bukan Allah. Itu kufur. Betul kita makan, kita minum tu usaha, tapi yang beri kenyang, beri dagu Allah. Pasal apa? Allah yang maha kuasa, yang bersifat dengan kudrat. Ini tujuan tengah kudrat ni. Satu lagi dia panggil mazhab Qadariyah. Ini pun sesak juga. Mazhab Qadariyah. Yang ikutlah kalau salah jumpa mana-mana dalam dunia. Dan mazhab Qadariyah ni dia beretika perbuatan hamba yang memberi bekas dengan kudrat yang diberi oleh Allah kepada hamba. Dia beza sikit dengan tabi'in tu. Tabi'in tadi 1%. 1%. Nasi yang beri kenyang, air beri hilang, pisah yang beri putus, api yang beri hangat. Ada pun Qadariyah ni, mazhab Qadariyah. Dia kata mana? Bila kita minum air, hilang dagu. Dia kata air yang beri hilang dagu dengan sebab Tuhan beri kuasa pada air. Kita ambil api, kita bakar, hangus. Dia kata api yang beri hangus dengan sebab Tuhan beri kuasa pada api untuk menghangus. Maka etika ini haram. Tidak jadi kafir, tapi haram. Kenapa tak jadi kafir? Sebab dia kata Allah Ta'ala beri kuasa pada api, apilah yang beri hangus, bukan Allah. Allah Ta'ala beri kuasa pada air, bila kita minum air lah beri hilang dagu, bukan Allah. Haram. Memang Tuhan beri kuasa pada api, beri air lah. Tapi yang beri hangus Allah. Kalau api yang beri hangus dengan kuasa yang Allah Ta'ala beri, jawapannya sudah tentu Nabi Ibrahim AS hangus dibakar oleh Raja Namrud. Tapi kenapa Nabi Ibrahim tidak hangus? Ini benarnya api tidak bisa menghangus. Tanpa kudrat Allah SWT. Tak boleh. Ini puak ni sak juga. Tak boleh ikut. Puak yang tiga dia panggil mazhab Jabariyah. Ada tak dunia ni, mungkin tak ada dalam negeri kita ni. Jabariyah. Jabariyah ni dia beretika segala-galanya perbuatan Allah. Jadi hak ni berat lagi. Berat pada apa ni Qadariyah. Qadariyah ni dia kata Allah beri kuasa pada api, apilah beri hangus. Ada pun Jabariyah ni, tu dia kata, perbuatan hamba ni semua perbuatan Allah. Misalnya kita ambil nasi makan. Kita ambil nasi tu, dia kata Allah ambil buh mulut kita. Dia serah 1%. Seolah-olah menafikan usaha dan ikhtiar. Seolah menafikan usaha ikhtiar. Kita ambil pisau, potong. Bila potong, putus. Kita potong tali. Putus tu dia kata, Allah yang potong, bukan pisau. Pisau tu hanya bergerak saja. Allah yang potong, bukan pisau. Maka ini, salah juga. Seolah tak ada ikhtiar. Tak ada ikhtiar langsung. Ini dia panggil mazhab. Tu Jabariyah. Jabariyah mana? Dikerasi. Misalnya kita berjalan contoh dah. Kita berjalan. Aku tak nak berjalan. Tu jawab jalan. Allah Ta'ala tolak aku suruh jalan. Jadi bagi mazhab Jabariyah ni, dia boleh buat dosa. Dia boleh minum arak, boleh berzina. Alasan orang tanya, kenapa awak zina? Dia kata, Allah yang suruh aku berzina. Kalau Tuhan tak suruh aku, tak boleh berjalan lagi pak masyarakat. Ini dia tak semaya. Aku tanya, kenapa mu tak semaya? Aku tak semaya sebab Tuhan tidak gerak aku suruh jalan lagi masjid. Jadi ini sesak. Jadi, tiga tu sesak berlaku. Tabi'in, Qadariyah, Jabariyah, sesak berlaku. Yang betulnya ahli sunnah wal jamaah. Lagu mana pahaman ahli sunnah dalam bab pengajian kita tentang kudrat iradat ni?
Pahaman masa ahli sunnah wal jamaah beriktikad. Ini kita sekalian kena iktikad lah. Beriktikad bahawa perbuatan kita ni hanya usaha, tetapi Allah Ta'ala yang menentukan. Jaya tak jaya Allah. Jadi kita usaha. Lapar kita makan. Ya beri kenyang Allah bukan nasi. Kita dahaga minum air. Ya beri hilang dahaga Allah bukan air. Itu pahaman ahli sunnah wal jamaah. Maknanya perbuatan hamba tidak boleh memberi bekas. Tetapi ada bagi hamba itu usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar ni kena ada. Kita usaha. Lapar kita usaha makan. Tapi yang beri kenyang Allah. Ada orang kenyang tak makan apa ada. Bila kita ajak dia mari makan nasi. Dia kata maaf lah saya rasa kenyang. Kalau dia tak makan. Allah beri kenyang walaupun dia tak makan. Cuma kita ni usaha ikhtiar. Usaha ikhtiar. Itulah pahaman ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita semua ni ahli sunnah wal jamaah. Kita wajib berusaha. Tapi yang menentunya Allah. Kita wajib usaha lapar, wajib makan. Tapi yang beri kenyang Allah bukan nasi. Ini ahli sunnah wal jamaah. Ini cara kita mikir. Wallahu khalaqakum. Allah menjadikan kamu. Wa ma ta'malu. Dia bagi kita buat. Allah Ta'ala jadikan kita. Kalau kita nak makan, kita kena usaha. Tapi Allah yang menentukan segala-galanya. Itu baru selamat kita. Kan? Jadi kadang-kadang ada juga orang. Dia malah. Dia malah buat ibadat. Bila dia malah, dia tanya, kenapa awak tak semayang? Kenapa awak tak semayang? Dia jawab kan? Maksud mazhab sesat. Dia jawab, dia kata Allah Ta'ala tak gerakkan dia untuk semayang. Jadi kalau Tuhan gerak, dia tidur masjid. Dia kata Tuhan tak gerak. Tuhan tak pegang tangan dia tolong. Duduk. Kenapa awak tak puasa? Kerana Allah Ta'ala tidak paksa saya suruh puasa. Kalau Tuhan paksa, saya puasa dah. Itu jawapan mazhab sesat. Dan jadi tak ada usaha langsung. Dan dia kata dia nak semayang. Tapi Tuhan tak tolak dia suruh pergi masjid. Dia cokor, Tuhan tak tolak. Kan? Kalau lagu tu juga. Kalau kita tanya makan nasi dah. Dia tak makan lagi. Awak jangan makan. Apa? Tunggu Allah beri kenyang. Kerana? Boleh tak? Boleh. Nampak dia ambil nasi. Jangan. Jangan makan. Rugi. Habis tu, tunggu biar Tuhan beri kenyang. Jangan makan. Nak ke tak? Makan nasi awal lagi dia. Inilah pahaman sesat. Alasan dia tak nak buat amal, dia kata Tuhan tidak gerak dia suruh pergi masjid. Nak hati Tuhan tolak lep belakang baru nak jalan. Usaha ikhtiar daripada kita. Yang menentunya, yang menyempurnanya ialah Allah. Jadi percaman kita kata Allah Ta'ala ada kudrat, Allah Ta'ala bersifat dengan maha kuasa, maka kita fikirlah beberapa perkara. Contoh kita tengok langit, tengok bulan, tengok matahari. Maka dengan kita tengok alam, maka bila kita tengok langit ada, bumi ada, mustahil langit bumi itu ada dengan sendiri. Ini cara kita mikir. Nak nampak Tuhan ni kudrat. Ada kudrat. Mustahil langitnya ada sendiri, matahari ada sendiri, bulan ada sendiri, manusia ada sendiri. Mustahil. Maka bila mustahil, jawapannya apa? Maka tetaplah ada yang menciptakan alam. Habis itu siapa pula yang menciptakan alam? Maka tidak boleh siapa menjadikan alam, melainkan Tuhan yang punya kudrat. Kalau Allah tidak punya kudrat, mana bisa Allah Ta'ala menciptakan alam langit dan bumi? Ini cara kita mikir, nak nampak. Dia biar nampak gitu.
Kemudian masuk pula sifat ke-8 iradah. Wallahu a'lam subhanaka la ilma lana. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim.